Kita tak tahu dalam hidup kita apa kebaikan yang Allah pandang. Sebab tu buatlah sekecil-kecil kebaikan. Apa sahaja kebaikan. Kita bantu orang susah. Sempat nak sedekah banyak sebab kita bukan orang senang, tapi kita banyak buat kebaikan lain. Tiap-tiap orang kita tak tahu apa kebaikan yang Allah nak pandang. Kita tak tahu benda apa kebaikan yang kita buat yang akan diterima oleh Allah SWT. Yang penting setiap yang kita buat benda baik, ibadat kecil besar, buat lillahi rabbil alamin. Buat. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita baru saja merayakan masing-masing untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini bersama ibu bapa, keluarga, jiran tetangga di kampung halaman. Bila kita balik kampung, tuan-tuan dan puan, rumah dan harta benda kita tinggalkan di taman ataupun di mana-mana tempat yang kita tinggal. Soalannya tuan-tuan dan puan, apabila kita tinggalkan rumah dan harta benda ini, siapa yang akan menjaganya ketika kita pulang berhari raya? Bagi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, kita mempunyai sebanyak lebih kurang 662 skim rondaan sukarela yang aktif melaksanakan rondaan di kawasan komuniti masing-masing. Dan baru-baru ini tuan-tuan dan puan, saya melihat banyak juga kawasan rukun tetangga ataupun skim rondaan sukarela yang melaksanakan rondaan masing-masing ketika kita semua balik ke kampung. Jadi saya bagi pihak JPNI Negeri Selangor mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua skim rondaan sukarela yang telah pun meneruskan rondaan masing-masing walaupun di hari perayaan ini, khususnya kepada beberapa skim rondaan sukarela yang saya lihat di media sosial berkongsi maklumat dan juga tugasan yang mereka laksanakan, seperti skim rondaan sukarela Taman Sagak Ampang, daerah Hulu Langat. Kemudian yang kedua, skim rondaan sukarela Pangsa Puri Trust Utama Batu Sembilan, juga daripada daerah Hulu Langat. Kemudian skim rondaan sukarela Kluster 8 Taman Putra Perdana, daerah Sepang. Dan kemudian SRS Kluster 7 Taman Perdana, daerah Sepang. Dan begitu juga kepada semua SRS lain yang melaksanakan rondaan masing-masing. Di akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua. Saya percaya setiap amalan atau kebaikan yang kita buat ini akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Selamat bertugas semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zaid Zainal bin Keramat, berada di Pusat Kawalan Keselamatan Hari Raya. Sama saya lah adalah Ketua Pusat Operasi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya Danison Panil dari Taman Saga. Saya adalah Ketua Pusat Operasi Kawalan Keselamatan Hari Raya Taman Saga tahun 2026. Kami bermula bertugas di sini untuk Hari Raya adalah daripada 18 sehingga 25 10 malam hingga 6 pagi. Ada 4 zon. Zon A, Zon B, Zon C dan Zon D. Sekarang kita ronda dengan trailer lah. Selepas 25 hari bulan kami masih ronda juga dengan ikhlas hati. Wakili Jawatan Kuasa Rukun Tetangga Pasar Polis Serang Utama Fasa 3 mengucapkan terima kasih kepada semua petugas-petugas kawalan keselamatan 24 jam KRT Pasar Polis Serang Utama yang diketuai oleh Cik Ali selaku Ketua Peronda Shift Siang, Cik Azmullah selaku Ketua Peronda Shift Malam, dan semua petugas-petugas Cik Faris, Cik Fahmi, Adik, Cik Nazri, Cik Azmi. Okey, terima kasih juga kepada Ketua SRI Cik An yang telah menguruskan untuk penyerahan peralatan kepada petugas-petugas, dan malam ni juga peralatan telah diserahkan kembali kepada KRT. Jadilah saya difahamkan tiada sebarang kes-kes kejadian curi ataupun kes-kes jenayah di kawasan kita selama bertugas. Jadi